Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengikut kiraan hisab, ketika matahari terbenam petang tadi, iaitu pada 28 hari bulan Februari tahun 2025, bersamaan 29 hari bulan Sya'ban tahun 1446 Hijriyah, bulan berada pada jarak lengkung 5.1 darjah dan ketinggian 4.3 darjah. Kiraan ini tidak mencukupi kriteria imkanur ru'yah yang telah dipersetujui oleh negara-negara anggota MABIMS. Oleh itu, anak bulan Ramadan tidak dapat dilihat di atas ufuk Singapura ketika matahari terbenam petang tadi, dan esok adalah hari penggenap bulan Sya'ban sebanyak 30 hari. Sukacita saya mengisytiharkan bahawa awal Ramadan pada tahun ini jatuh pada lusa Ahad bersamaan 2 hari bulan Mac tahun 2025. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menyambut ketibaan Ramadan Al-Mubarak. Semoga kita dapat menggandakan segala amal kebajikan dalam bulan suci ini dan Allah Subhanahu wa taala menerima segala kebaikan dan melimpah kurniakan rahmah dan pengampunannya bagi umat Islam Singapura sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.